Beta bersama Raja Permaisuri, Dewan ini dan seluruh rakyat Beta di negeri Perak menzahirkan rasa duka cita atas kembalinya ke rahmatullah Perdana Menteri Malaysia kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi, dan menzahirkan ucapan takziah kepada Tun Jin Abdullah dan keluarga Allahyarham. Semoga roh Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi dilimpahi rahmat ihsan ilahi, ditempatkan dalam kalangan roh para solihin. Menandakan rasa sedih dan duka cita rakyat dan negeri Perak, dititahkan bendera negeri Perak, dikibarkan separa tiang pada hari ini. Dengan lafaz